Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang dihormati Tuan-Tuan Imam, Tuan-Tuan Bilal, ahli jawatan kuasa serta para jemaah yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah rahmat dan kurnianya maka kita diberi kesempatan untuk merayakan Hari Raya Aidilfitri pada hari yang mulia ini setelah sebulan kita menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan yang penuh keberkatan. Saya bagi pihak Jawatan Kuasa Surau Al-Ittihad ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin kepada semua jemaah dan penduduk karya. Semoga segala amalan kita sepanjang bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi bekalan untuk kita semua di akhirat kelak insya-Allah. Hari ini merupakan hari kemenangan bagi umat Islam. Kemenangan menundukkan hawa nafsu, kemenangan atas kesabaran dan istiqamah dalam beribadah. Maka sewajarnya kita menyambut hari ini dengan penuh rasa kesyukuran dan ukhuwah sesama insan. Saya juga ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua pihak yang telah bersama-sama menyemarakkan suasana Ramadan di surau ini. Sama ada melalui program tadarus, iftar jama'i, qiyamul lail maupun sumbangan dalam berbagai bentuk. Semoga semangat kebersamaan ini dapat kita teruskan bukan hanya di bulan Ramadan tetapi sepanjang tahun insya-Allah. Marilah kita terus memakmurkan umat ini, menjadikan pusat perpaduan pengajaran dan pembangunan rohani dan insaniah bagi seluruh komuniti. Akhir kata, saya menyeru agar kita saling bermaaf-maafan, eratkan silaturahmi dan jauhilah segala persengketaan. Mudah-mudahan Aidilfitri ini membawa sinar kebahagiaan dan keberkatan buat kita semua. InsyaAllah tatib dan imam solat sunat Aidilfitri kita pada hari ini ialah Ustaz Faizal Husni dan sementara bilanya ialah Encik Muhammad Fadil Isa. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada rakaat pertama kita akan takbir sebanyak 7 kali, diselanjutnya dengan bacaan tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jadi rakaat yang kedua sama juga rakaat kedua kita akan takbir sebanyak 5 kali dan disusuli dengan bacaan tasbih. Dan selepas itu kita bagi salam dan terus kita akan khutbah pada Aidilfitri yang telah disediakan. Sahih. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun, wa la antum 'abiduna ma a'bud, wa la ana 'abidun ma abattum, wa la lakum dinukum waliyadin. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Assalamu alaikum warahmatullah. Assalamu alaikum warahmatullah. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun walau karihal fasiqun walau karihaz zalimun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara abdah wa azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah.
لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله القائل وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Hadirin muslimin muslimat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian, pada pagi Idul Fitri yang mulia dan penuh keberkatan ini, marilah kita sama-sama memperbanyakkan rasa syukur serta mempertingkatkan lagi ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Ketakwaan yang bersungguh-sungguh sehingga kita benar-benar merasai rasa tanggungjawab untuk mentaati segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala perkara yang dilarangnya. Mudah-mudahan kita semua diberi keberkatan, perlindungan dan kejayaan di dunia dan juga di hari akhirat. Marilah sama-sama kita hayati khutbah Aidul Fitri pada tahun ini yang bertajuk Aidul Fitri kembali kepada fitrah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin muslimin muslimat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian, pada pagi yang penuh berbahagia ini kita berkumpul dalam suasana gembira menyambut Idul Fitri setelah sebulan bermujahadah dan beribadah mengikut madrasah Ramadan. Hari ini bukan sekadar hari kemenangan, akan tetapi lebih daripada itu, ia adalah hari di mana kita kembali kepada fitrah asal kejadian. Idul Fitri adalah simbolik kepada suatu perjalanan spiritual, suatu kepulangan kepada asal diri manusia yang suci, bersih dan tunduk sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fitrah bermaksud sifat semula jadi atau naluri yang telah tertanam dalam diri manusia sejak asal penciptaannya. Aidul Fitri mengingatkan kita bahawa fitrah manusia pada hakikatnya mengenali dan bersaksi bahawa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang Maha Pencipta. Dialah Tuhan yang mentadbir alam ini. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-172 yang bermaksud, dan ingatlah wahai Muhammad ketika mana Tuhanmu mengeluarkan zuriat anak-anak Adam turun-temurun daripada tulang belakang mereka, dan Allah jadikan mereka saksi terhadap diri mereka sendiri, sambil bertanya dengan firman-Nya, bukankah aku Tuhan kamu? Lalu mereka semua menjawab, benar, Engkaulah Tuhan kami, kami menjadi saksi. Atas dasar inilah Allah Subhanahu wa taala mengutuskan para nabi dan rasul bersama risalahnya untuk mengingatkan manusia akan ikrar dan pengakuan mereka bahawa tiada Tuhan yang wajib disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Aidul Fitri mengajar kita bahawa fitrah manusia pada asasnya cenderung kepada mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan menerima agama Islam yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai cara hidup sesuai dengan fitrah manusia. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ar-Rum ayat yang ke-30, fa aqim wajhaka lid-dini hanifa
fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah zalikad dinul qayyimu walakinna aksyaran nasi la ya'lamun. Maka hadapkanlah dirimu wahai Muhammad ke arah agama yang jauh daripada kesesatan. Turutlah terus agama Allah, iaitu agama yang Allah menciptakan manusia dengan keadaan yang bersedia daripada semula jadinya untuk menerimanya. Tidaklah patut pada sebarang perubahan pada ciptaan Allah itu. Itulah agama yang lurus dan betul, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Kita hendaklah faham bahawa agama Islam adalah satu-satunya agama yang benar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dan tiada mana-mana agama pun yang menyamainya. Oleh itu, berpegang teguhlah dengan agama Allah Subhanahu Wa Taala demi kebahagiaan dan kejayaan kita di dunia mahupun di hari akhirat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Idul Fitri menyedarkan kita bahawa fitrah manusia adalah suci. Setiap manusia dilahirkan dalam keadaan fitrah, iaitu bersih dan suci daripada sebarang dosa dan noda. Akan tetapi persekitaran dan asuhanlah yang akan membentuk keadaan dan peribadi manusia. Hadis yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min maulud ila yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi." Setiap anak yang dilahirkan adalah dalam keadaan fitrah, iaitu bersih dan suci. Maka kedua ibu bapanya lah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani ataupun Majusi. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Oleh itu, didiklah diri, pasangan dan anak-anak kita supaya sentiasa berada di atas landasan yang betul. Wujudkanlah persekitaran dan suasana yang baik dengan mendirikan solat fardu secara berjemaah di masjid ataupun di surau, menghadiri majlis-majlis ilmu, serta mendekatkan diri kepada ulama yang merupakan pewaris para nabi dan rasul. Idul Fitri hakikatnya mengajak kita menginsafi bahawa fitrah manusia pada dasarnya suka kepada kebaikan dan inginkan kebenaran. Manusia secara semula jadi mengenali baik dan buruk serta memiliki naluri untuk berbuat baik. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Syam ayat yang ke-7 hingga yang ke-10, "Wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha." Dan demi diri manusia dan yang menyempurnakan kejadian dengan kelengkapan yang sesuai dengan keadaannya, lalu mengilhamkan untuk mengenal jalan yang membawa kepada kejahatan dan yang membawanya kepada ketakwaan. Sesungguhnya telah berjaya orang yang menyucikan jiwanya dengan iman dan amal soleh, dan sesungguhnya telah rugilah bagi orang yang mengotorinya dengan sebab melakukan maksiat. Dari itu, bersihkanlah jiwa dan hati ini daripada sifat-sifat mazmumah, iaitu sifat-sifat yang keji, seperti mana riak, sombong, takabur, dan suka mementingkan diri sendiri. Sebaliknya, tanamlah sifat-sifat mahmudah, iaitu sifat-sifat yang terpuji, seperti mana sifat tawaduk, merendah diri, bersabar dan bersyukur terhadap nikmat yang telah diberikan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Muslimin muslimat yang berbahagia, Idul Fitri membenarkan hakikat bahawasanya fitrah manusia secara nalurinya ingin hidup berkeluarga. Manusia diciptakan dengan naluri untuk berpasangan bagi meneruskan zuriat dan keturunan, di samping mencari ketenangan jiwa. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Ar-Rum ayat ke-21,
wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi zalika laayatin liqaumi yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu daripada jenis sendiri agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan Dia menjadikan di antara kamu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Jadikanlah institusi kekeluargaan sebagai asas kebahagiaan dan pembinaan masyarakat Islam yang berjaya. Bimbinglah keluarga ke arah kehidupan yang dirahmati dan diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ajarilah isteri dan anak-anak dengan asas pendidikan agama serta ilmu fardu ain yang mencukupi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Idul Fitri mengembalikan kenyataan bahawa fitrah manusia pada asal penciptaannya adalah bersaudara. Ini kerana kesemua manusia adalah berasal dari satu keturunan yang sama, iaitu keturunan Nabi Adam alaihissalam. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Nisa ayat yang pertama, Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa basya minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kamu kepada Tuhan yang telah menjadikan kamu bermula daripada diri yang satu, iaitu Adam alaihissalam, dan yang menjadikannya daripada Adam itu pasangannya, iaitu Hawa, dan juga yang membiakkan dari keduanya zuriat keturunan lelaki dan perempuan yang ramai. Kekuatan persaudaraan ini lebih kukuh lagi serta dirahmati jika manusia beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-10, Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara, maka damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Bahkan keimanan seseorang tidak sempurna tanpa ada rasa kasih dan belas terhadap saudaranya sesama mukmin. Hadis daripada Anas radhiyallahu anhu bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, tidak beriman salah seorang daripada kamu sehingga dia mengasihi atau menyukai untuk saudaranya apa yang dia suka untuk dirinya sendiri. Hadis riwayat Al-Bukhari. Begitulah hakikat kita umat Islam adalah ummatan wahidah, iaitu umat yang satu. Pupuklah rasa ukhuwah sesama kita agar Islam tetap teguh dan bersatu padu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pada hari yang mulia ini sewajarnya kita menginsafi diri serta bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, di samping mengambil kesempatan untuk saling bermaafan atas segala kesalahan, merapatkan kembali hubungan dan menyuburkan kasih sayang di antara kita. Jangan jadikan sambutan Idul Fitri sekadar adat dan budaya, tetapi jadikanlah ia sebagai satu peluang untuk menyucikan diri dan memperbaiki hubungan dengan keluarga, sahabat dan jiran tetangga. Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah menyebutkan dalam kitabnya Lataif Al-Ma'arif, laisa idu liman labisa jadid, innama idu liman ta'atuhu tazid. Laisa idu liman tajammala bil libas war ruqub, innama idu liman ghufirat lahuz zunub. Hari raya itu bukanlah bagi orang yang berpakaian baru
tetapi hari raya itu adalah bagi orang yang ketaatannya bertambah. Hari raya itu bukanlah bagi orang yang bergaya dengan pelbagai pakaian dan kenderaan, tetapi hari raya itulah adalah bagi orang yang dosa-dosanya mendapat keampunan Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibn Rajab turut memetik kata Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah taala dengan katanya, setiap hari yang tidak ada penderhakaan terhadap Allah padanya, maka itulah hari raya. Setiap hari yang dilalui seseorang mukmin dalam keadaan mentaati Tuhannya, mengingati dan mensyukurinya, maka itulah hari raya baginya. Oleh itu, marilah kita menghayati hakikat bahawa Aidul Fitri adalah mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, menguatkan lagi keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, masa untuk memperkukuhkan ukhuwah Islamiyah, merapat dan menyambung semula silaturahim, memperluaskan sifat pemurah dan membantu mereka yang memerlukan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengakhiri khutbah Aidul Fitri pada tahun ini, marilah kita hayati dan mengambil pedoman terhadap beberapa perkara tersebut. Yang pertama, umat Islam hendaklah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada hari ini kita telah kembali kepada fitrah diri yang suci dan bersih. Yang kedua, umat Islam hendaklah menjalani hidup dengan cara Islam kerana Islam adalah satu-satunya agama di sisi Allah Subhanahu wa taala yang selaras dengan fitrah kejadian manusia. Dan yang terakhir, yang ketiga, umat Islam hendaklah sentiasa memelihara hubungan sesama Muslim kerana hakikatnya kita bersaudara dan saling memerlukan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu waskuru ni'matallahi alaikum is kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum ala syafa hufratin minan nari fa anqadhakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Dan berpegang teguhlah kamu kepada semua tali Allah, agama Islam, dan janganlah kamu berpecah belah. Dan ingatlah nikmat Allah kepada kamu ketika mana kamu bermusuhan, iaitu semasa jahiliah dahulu. Lalu Allah menyatukan hati kamu sehingga kamu bersatu padu dengan nikmat Islam. Maka menjadilah kamu dengan nikmatnya itu orang Islam yang bersaudara. Dan dahulu kamu berada di tepi jurang neraka disebabkan kekufuran kamu semasa jahiliah. Lalu Allah menyelamatkan kamu daripada neraka disebabkan nikmat Islam juga. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya kepada kamu supaya kamu mendapat hidayah dan pertunjuk. Surah Ali Imran ayat ke-103. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal zikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwar ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar,
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Walillahil hamd. Alhamdulillahi mu'idil jami'i wal a'yad wa mubidil umami wal ajnad wa jami'in nasi li yaumin la raiba fih. Innallaha la yukhliful mi'ad. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mufaddalu alal jami'il ibad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba', faya ayyuhal muslimun ittaqullah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala, Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Muslimin dan muslimat yang dihormati sekalian, Ramadan telah pun berlalu, meninggalkan kita dengan pelbagai kenangan ibadah, keinsafan dan keampunan. Namun persoalannya, apakah yang berlaku selepas Ramadan? Adakah kita akan kembali kepada rutin yang lama, atau kita terus istiqamah dalam amal kebaikan yang telah kita bina sepanjang bulan Ramadan yang mulia ini? Salah satu tanda kejayaan seseorang dalam menjalani tarbiyah Ramadan adalah apabila dia terus mengekalkan amalan kebaikan selepasnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Fusilat ayat yang ke-30, Innal ladzina qalu rabbunallahu summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka tetap istiqamah, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, janganlah kamu takut dan janganlah kamu bersedih hati, dan bergembiralah dengan syurga yang telah dijanjikan kepada kamu. Oleh itu, marilah kita sama-sama mengekalkan amalan solat berjemaah, membaca Al-Quran, berzikir, bersedekah, dan mengekalkan semangat beribadah sebagaimana di dalam bulan Ramadan. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka wa natawassalu ilaika binabiyyikal amin wa nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal uzma an tahfaza bi aini inayatikar rabbaniyah wa bi hifzi wiqayatikas samadaniyah jalalata malikinal muazzam Sultan Selangor Sultan Syarafuddin Idris Shah Al-Haj ibni almarhum Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Haj. Allahumma adimil una wal hidayah wat taufiq was sihah was salamata min liwaliyi ahdi Selangor Tengku Amir Shah ibni Sultan Syarafuddin Idris Shah Al-Haj fi amnin wa salahin wa afiyatin bimannika wa karamika ya zal jalali wal ikram. Allahumma atil umrahuma muslihaini lil muwazzafin wal ra'iyati wal bilad wa balligh maqasidahuma li tariqil huda wal rasyad. Allahumma ya dafi al bala idfa anna hazal waba wal bala wal marad wasyada'ida wal mihan bilutfika ya latif innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal azima yazkurkum
waskuruhu ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wala zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal minal aidin wal faizin wa kullu amin wa antum bi khair.